Hello, welcome back to my YouTube channel bersama saya Deng. Orang paling kacau di dunia, siapa dia? So hari ni aku bangun awal sebab aku hari ni nak buat weekend kan, pergi ke Taman Tugu. So hiking dekat KL ni bosan. So kita pergi hiking, okay. Actually aku lama dah tak hiking sebenarnya. So aku tak ready sebab stamina, tak tahulah stamina macam mana kan. So hopefully aku dah lama dah aku just start hari ni. Sebelum ni aku aktif je, aku pergi camping apa semua kan. So kali ni tengoklah boleh tak injured Okay, so stay tune, jumpa dekat sana. Bye. Okay guys, so sekarang ni aku dah sampai. Tapi janjinya jam 7, tapi semua tak sampai lagi. Tak tahu kenapa dia orang ni. Aku nampak ada seorang, mana member aku ni? Kat sana ada jual-jual, lepas tu kat sini ada tempat rehat. Taman Tugu. Kita tengok ada geng baru sampai. Itu kau cari siapa? Ada. Ini ke janji pukul 7? Saya dah sampai dah. Syafiq mana? Mana Syafiq? Ada sampai ke? So kita dah datang entrance point dengan Black Rose. Dekat sini actually dia banyak je tempat duduk, tempat makan, tempat resi. Lepas tu dekat sini dia orang ada jual lah kalau pagi-pagi nak breakfast ke apa kan, macam tu. Tapi kalau sini bawa family pun okey juga, budak-budak tak ada masalah. Tengok. Hai. Hi, good morning. Aku dah sampai dulu. I hate you. Kau dah sampai dulu. Jam berapa sampai? I tengok tadi you keluar dari sini. Yeah, I pick up the adik. I pick up si adik. What he wanna put? Let's go! Okay guys, so kita orang baru start dari pintu entrance. Actually dia ada banyak pintu laluan masuk. So kita boleh pilih track mana yang kita nak. So macam kita orang just santai-santai sahaja dulu. So kita guna track biasa dulu. Orang hutan. Orang hutan. Ada. Kita berehat bersama kita. So kita orang pun dah nak habis. So jumpa lagi orang hutan ni. Orang hutan.
Aduh. Okay, so kita dalam 1 jam juga. 1 jam juga perjalanan. So kita orang just chill sahaja. Sebab inilah semua beginner kan. So yes. Tapi hari ni ramai orang sebab sini hari ni ada event. Pastinya dari MSU kot. Ada. Yeah. Yeah. How guys? Masih lagi bernyawa. Masih lagi bernyawa Yes. So, Adit, how? Very exciting. Thank you very much. Ada. Bis dah tadi jalan dia. Ada lagi. Oh my god. Ah. Ah. Yeah. Yeah. Oh yeah. Jangan mandi sebalik sini pula. Slay. Ingatkan dah habis dah. Tapi dia macam ada laluan lagi guys. So Fina, apakah perasaan anda sekian lama dah tak pergi hiking ni? Saya rasa best. Saya rasa perlu buat lagi aktiviti begini. Ada. So dia ada sungai. Ni lah laluan aku dulu ni. Sungai. Ada. Mana ikannya? Ada ikan. Ada ikan sis. Tangkap. Okay guys, so kita almost there. Lagi berapa minit kita sampai ya? Okay, dia jalan agak-agak adventure sikit lah. Sungai. Tupai. Ada. Member dah pancing. Pancik ke? Awal pancik. Yang pancik dulu. Janganlah kau pusing. Jumpa monyet. Masih bertenaga lagi. Tengok orang belakang. Okey tak? Yes. Gimana tu? Okey. Okey ya. Safik dah biasa dah guys. Ada. Bunga juga. Kita nak api ni. Okay guys. So kita orang sekarang dah nak balik. Tak sabar dah. Kita almost 1 jam ya kat sini. 1 jam 1 jam kan? 1 jam lebih lah kan? 2 jam 2 jam kita berjalan kat sini. Okey lah untuk beginner. Gitu lah. Untuk beginner track ni okey. Dia tak memenatkan juga. Tapi okey lah. Lagipun dekat kan. Siapa-siapa yang duduk KL tu boleh jalan sini. Stres maki-maki customer. Aduh.
kan Ekspedisi untuk eksplorasi. 826. So thank you so much from Ya, so dia punya track ni biasa-biasa je ni, track macam sekolah. budak sekolah, family biasa. Sebab kita bawa budak, tapi mengah juga ni. Yalah, lama tak naik bang. Lama tak naik bang. So kita dah Next trail, settle. kita pergi ke next trail. So Ada lagi. ni tengah jam. Ni jam hutan. Jam hutan. Sekarang tengah jam. Hutan pun jam guys. Hari ni ramai gila orang. Sebab dia ada event. And also ada orang. Jaga barisan, ada. Luruskan barisan. Jangan malukan Gen Z ya. Kita Gen Z tau. Ramai bawah tu, tengok ramai gila. Kat sini tempat rare kat KL. Tempat rare tau. Ray apa? Kau okey tak? Okay, I'm okay. TV dia baru je nak pergi hiking balik. So dia macam penat sikit tu. Oh, how sweet. Okay guys, so kita orang dah nak balik. Jumpa korang kat pintu entrance. Okay, bye. Okay guys, so kita orang, saya dah sampai, tapi kawan-kawan saya semua kat belakang. Ya. Anda berjaya. Ramai atas, sumpah. So sekarang ni penat. Mengah aku. So sekarang ni kita tengok aku nombor 1. So sekarang ni kita tunggu. Okey, nampaknya Fina nombor 2. Cepat Fina, cepat. Nombor 2, cepat. Yes, jatuh pada Fina nombor 2. Nombor 3 Adib. Kalau dia apa gila. Ada. TV okey dekat. Okay, so kita orang baru saja menamakan kita punya hiking hari ini. So lepas ni kita orang nak pergi nak kena ambil gambar dulu lah. So lepas ni kita nak pergi breakfast. Lepas kita buang kalori, kita tambah kalori lagi. Macam tu. Inilah salah satu dia. Okay. Okay guys, so kita orang singgah dekat kedai makan dulu sebab baru lepas hiking kan. Tapi tunggu dia orang ni lama gila. Tu dah sampai dah seorang. Okay, so sekarang kita dah Morning bro. Morning bro. Okay guys, so kita orang dah sampai dekat tempat makan ni. Kita orang baru je habis bakar kalori tadi, tapi kita kumpul kalori lagi dah. Ya, inilah monyet tadi kita dah tangkap. Mawas. Ajaib. So itu saja untuk konten kita kali ini. Jangan lupa like, share and subscribe saya punya YouTube channel. See you. See you. Bye.